dapat SPM 8A 1B. Yang dipertikaikan adalah kenapa dapat 1B. Apa yang membuatkan seseorang tu sering rasa dia tak cukup bagus? I'm not good enough. Apa faktor yang boleh menyumbang kepada pemikiran yang macam ni? Rasa tak cukup bagus ni, feeling not worthy, adalah sejenis sistem kepercayaan, belief system. Dan belief system kita ni banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara kita dibesarkan. Apa ayat yang kita dengar membentuk kepercayaan kita tadi. Orang yang rasa tidak cukup bagus, boleh jadi antara faktor yang menyumbang adalah apabila dia buat apa-apa kejayaan dekat rumah, sentiasa rasa tak cukup. Sebab mak ayah yang dikata dia tak cukup. Sebagai contoh, dapat SPM 8A 1B. Yang dipertikaikan adalah kenapa dapat 1B. Kenapa 98? Kenapa tak 100? Kenapa 98? Kenapa tak 100? Ataupun bila dah masuk uni, CGPA kan 3.6. Kenapa 3.6? Kenapa tak 4.0? Kalau parents tu membandingkan pun boleh jadi juga Membandingkan boleh jadi juga. Kan? Contohnya macam cuba tengok abang kau. Cuba tengok anak jiran kita belakang tu. Cuba tengok anak cikgu belakang sana. Maka dia akan meletakkan bahawa kesempurnaan tu terletak kepada luar, bukannya terletak pada effort ataupun tenaga yang dia dah buat untuk dapat kejayaan tersebut. So bila ni berterusan sampai ke besar, kerja hebat macam mana pun dia akan sentiasa rasa tak cukup. Dia rasa macam something is not enough. Sebab apa? Sebab itulah cara dia dibesarkan. So apa yang jadi, benda ni akan mula bercambah jadi lain. Contohnya, dia dah dapat gaji besar, still rasa tak cukup. Dia dapat rumah, kereta semua canggih, pangkat semua tinggi, still masih tak cukup. Dan apa yang jadi, kadang-kadang sebenarnya yang membolehkan buat dia rasa cukup, sebenarnya dia nak dengar daripada mak ayah dia, good job, tahniah, papa bangga dengan kamu, ibu suka tengok awak buat macam ni kan, ibu happy tengok anak ibu rajin belajar dapat 8A 1B tu tak apa, next time kita boleh. Dia nak dengar ayat tu je sebenarnya. Tapi sebab dia tak dengar ayat tu, maka kesempurnaan yang dia kejar tu takkan tercapai. Sebab apa? Sebab mak ayah sendiri meletakkan the impossible goal untuk dia capai, maka dia takkan dapatlah bila dah besar sekalipun.